terlalu banyak kesan tapak kaki berdarah. Tu tak seram lagi. Siapa Tuhan kau? Tapi kau akan mati kalau kau bunuh aku. Tikam. Jin tu yang keluar sendiri ikut dia sebab dia dah cabar jin tu nak fight. Faham tak keadaan dia? Hai semua, kita bertemu lagi dalam Kisah Seram. Hai, setelah lama tidak bersua secara video, saya kembali dengan kisah seram yang akan menemani anda malam ini. Kali ini, saya nak cerita kisah Azhar tentang pengalaman beliau sepanjang menjadi pembantu. Sebelum saya mula cerita, subscribe lah dulu. So, kisah ni dihantar oleh seorang yang bernama Azhar. Dia kata dulu dia selalu ikut kawan kepada bapa kepada kawan dia. Kawan dia ni punya bapa adalah seorang bomoh. Waktu tu tak dipanggil bomoh lah, dipanggil perawat perubatan, pengamal perubatan macam tu lah. So, dia sebab dia dari kecil memang curious dengan benda-benda mistik ni apa. So, bila dia dah habis sekolah, dia jadi apprentice, dia jadi assistant kepada Tok Moh ni. Dia panggil Tok Guru dia. Dia kata setiap kali ada sesi rawatan, mesti ada benda pelik berlaku kepada dia. Dan sampai sekarang, dia masih trauma. Pengalaman pertama. Benda ni berlaku kepada dia sewaktu pertama kali dia teman Tok Guru dia ni. So, menurut dia, masa Tok Guru dia ni nak merawat seorang wanita yang dirasuk ni, dia macam biasalah dia kata, perkara ni dia skip lah. Macam orang semua tahu kan, mesti akan ada scene meracau, mesti akan ada scene suara garau-garau. So, dia macam dah biasa tengok filem. So, benda ni adalah perkara yang memang dia expect. Tiba-tiba, wanita yang dirasuk ini panjat dinding sampai siling macam cicak. Tu tak seram lagi. Masa perempuan ni melekat dekat siling tu, kepala perempuan ni berpusing 360 darjah. Kalau manusia normal dah meninggal dah ni. Dia dah ketawa-ketawa tu ni. Ni pengalaman pertama dia mengikuti Tok Moh dia tu, Tok Guru dia. Dia kata waktu ni mata perempuan tu bertukar kelabu. Ni pun pertama kali dia experience. Selalunya dalam movie bertukar putih, bertukar hitam. Ini kelabu dengan kepala duk pusing macam tu. Dan slowly suara wanita yang garau-garau ni bertukar menjadi suara lelaki yang garau. Kepala perempuan ni yang sepatutnya terbalik tapi dah straight memandang ke arah dia dengan suara garau bertanya, Siapa Tuhan kau? Siapa Tuhan kau? Siapa Tuhan kau? Berkali-kali kepada dia. Terlalu takut, Azhar pingsan. So, bila dia dah sedar, it turns out dia punya Tok Guru tu dah settlekan all the rawatan. Perempuan tu pun dah roh yang merasuk pun dah dihalau. Dan diorang cakap dia pingsan lama. Dia pun tak pasti berapa jam yang dia dah pingsan sebab dia tak ada memory langsung yang dia pingsan. Dia macam seingat dia like orang tu duk tanya-tanya siapa Tuhan kau, siapa Tuhan kau, sampai tahu-tahu dia dah tersedar, it turns out dia pingsan. Pengalaman kedua. To cut short, dia kena bersihkan bilik mendiang anak perempuan keluarga Cina ni. Kabarnya anak perempuan keluarga Cina ni meninggal dalam tidur. Tetapi family ni percaya yang kematian anak perempuan diorang ni bukanlah natural. Diorang percaya ada unsur-unsur mistik. Jadi sebab itulah dia panggil Tok Guru Azhar ni untuk datang dan cleanse lah bilik ni. Like semoga ada apa-apa roh yang mengganggu the evil spirit ni akan keluar daripada rumah tu lah. So, diorang cakap bilik anak perempuan, mendiang anak perempuan diorang ni macam dah tak terurus. Padahal baru je meninggal dalam seminggu dua macam tu. Bila diorang masuk, keadaan bilik tu sangat rapi sangat kemas, sangat teratur, semuanya elok terletak. Cuma yang dia perasan dekat bilik mendiang tu ada banyak botol-botol kaca perfume. Banyak sangat. Dia macam maybe dia perfume collector lah. So dalam pada dia punya Tok Guru tu tengah baca-baca sambil mengasapkan kemingan ni, dia notice macam bilik tu rasa shaking tau, macam bergegar.
dia tak pasti tengah gempa bumi ke apa ke, satu persatu botol kaca ni jatuh. Botol kaca perfume tu jatuh. Dan dia tengok Tok Guru dia macam not affected at all, macam masih meneruskan membaca dan juga mengasapkan bilik tu. So bila dia dah rasa macam gegaran, lepas tu botol satu persatu kaca tu semua jatuh, makin lama makin galak semua botol kaca ni jatuh tau. So memang bersepah-sepah lah kaca dekat lantai. Masa dia perhatikan botol ni semua jatuh, suddenly kaca yang atas lantai ni macam terapung berterbangan tau. Macam ada twister dalam bilik tu. Tapi dia kata Tok Guru dia tak luka, dia pun tak luka. Like benda tu shing macam tu, but tak kena dia orang. Lepas je Tok Guru dia habis baca apa-apa ayat lah yang Tok Guru dia baca tu, kaca-kaca yang terapung bersimpang siur ni semua jatuh balik kat lantai. So masa kaca ni jatuh kat lantai, diorang nampak macam ada banyak gila kesan tapak kaki berdarah tau. Bukan setakat di lantai tapi juga di dinding dan di siling. Terlalu banyak kesan tapak kaki berdarah. Sambil dia berpandangan dengan Tok Guru dia, tiba-tiba dia dengar suara wanita mengilai. Sekali lagi Azhar pingsan. Pengalaman ketiga. Dalam salah satu rawatan kerasukan yang Tok Guru dia terlibat, Azhar tak boleh lupa pengalaman yang ketiga ni sebab waktu ni dia dah biasa dah dengan pelbagai gangguan. Jadi dia agak immune lah dengan apa-apa benda pelik yang dilihat. Tetapi kali ini orang yang dirawat ni tidak meracau, tidak melawan, tidak menunjukkan apa-apa reaksi pun ke atas apa sahaja bacaan yang Tok Guru dia baca. Tetapi mangsa yang dirasuk ni mengangakan mulut dia seluas-luas alam. Terbuka luas mulutnya. Yang lebih mengerikan, ada beratus-ratus tangan hitam keluar daripada mulut pesakit tu. Azhar melihat tangan-tangan yang keluar ni, dia panik. Sebab terlalu banyak tangan dan mulut pesakit yang terbuka ni pun saiz tu agak tak masuk akal. Tiba-tiba keadaan bilik rawatan tu bertukar gelap gelita. Azhar tersedar yang dia macam dah termasuk dunia lain. Dia tengok diri dia berdiri sebelah Tok Guru dia. Mata dia putih semua. Dan pada ketika itu, tiba-tiba dia dengar macam dengungan yang sangat kuat. Dia rasa macam termasuk alam lain tau. Dia nampak diri dia sebelah Tok Guru dia. Tok Guru dia tengah merawat orang yang tadi nganga mulut tu. Sekarang ni dia macam terkeluar daripada jasad dia dan melihat keadaan diri dia yang berdiri sebelah Tok Guru tu. Mata dah putih dan bunyi sangat bergaung, berdengung macam tu. Tiba-tiba dia nampak orang yang dirawat tu berlari ke arah dia. Jarak diorang tak jauh, tapi mamat tu berlari tak sampai-sampai ke arah dia. So dia tengok orang ni tengah kejar dia, berlari ke arah dia, tak boleh gerak. Dia dah terkaku dah kat sini sambil keadaan telinga dia berdengung tu. Daripada satu orang sahaja berlari, tiba-tiba beratus kelibat hitam sedang berlari ke arah dia. Semua bercakap serentak dalam bahasa Siam. Diorang cakap, kau akan mati, kau akan mati, sambil berlari ke arah dia. Namun mereka tetap berlari tapi tak sampai-sampai kat dia. Faham tak? Dia tahu-tahu dia tersedar bila Tok Guru dia tepuk belakang badan dia. Lepas tu badan dia berpeluh-peluh tau, macam dia yang berlari. Padahal tadi dia tak berlari, benda lain yang sekerombolan tu berlari ke arah dia, tak sampai-sampai. Dan dia hanya mampu terdiam je waktu tu. Dia tak faham yang dia nampak tu siapa, yang tengah dirawat ni apa, dan apa yang tadi kejar dia, dan kenapa diorang cakap dekat dia kau akan mati dalam bahasa Siam. Dan macam mana dia boleh faham bahasa Siam tu. Pengalaman keempat. Pernah dia join sesi rawatan Tok Guru dia yang dia berhadapan dengan satu kes ganjil di mana diorang mendengar bunyi bayi menangis yang bunyi tu datang daripada dalam almari. Bila diorang buka almari tu tak ada apa-apa. Tapi kes tu dah selesai. Cuma suara bayi menangis tu menghantui diri dia lama. Kadang-kadang dia dengar waktu dia berjalan-jalan, kadang-kadang sebelum nak tidur. Jelas betul suara budak tu nangis kat telinga dia.
Dia tak tahu tu apa, tapi dia sebab dah biasa dengan segala kejadian mistik ni, dia boleh buat bodoh. Tapi ada satu masa dia pergi bercuti di Cerating. Waktu dah sampai dekat bilik hotel tu, TV dia belum on. Dia baring terus atas katil. Tapi dekat reflection TV yang belum on tu, dia nampak ada kelibat budak melompat-lompat atas katil. Dia toleh, tak ada apa. Dia tengok balik reflection TV, masih melompat-lompat budak ni. Dia hintai kat cermin, tak nampak apa. Sekarang ni bila dia tengok tak ada, dekat cermin tak ada, dekat reflection TV yang belum on tu ada budak tu. Dia teringat masa dia jalan-jalan dekat sekitar Kuantan siang tadi, ada budak kecil ni merengek-rengek cakap dekat parents dia, nak dukung macam tu, nak dukung macam tu, sambil tunjuk ke arah dia. Dia tak faham, dia ingatkan budak-budak kecil merengek ke apa, lantak engkau lah dek kan, dia tengah nak bercuti. Tapi bila dia tengok dekat TV tu, dia duduk diam, nampak benda tu melompat-lompat atas tilam tu. Dia terfikir, budak tu tadi ada bertenggek kat dia ke apa Sebab siang tadi ada budak cakap nak dukung macam tu, dan dia memang sakit sini. Sepanjang malam tu dia tidur tak lena. Dia dengar bunyi tangisan budak sayu dekat sangat sepanjang malam. Pengalaman kelima. Dia susah nak explain, tapi sejak dia berkecimpung dalam bidang perubatan alternatif ni, dia sebenarnya selalu melihat kelibat anjing hitam. Kelibat ni maksudnya bukan dia nampak ada anjing hitam berkeliaran. Tak. Dia memang bayang-bayang sebab tu dia panggil anjing hitam. Bayang-bayang anjing. So bayang-bayang warna macam mana? Bayang-bayangkan warnanya hitam. Jadi dia nampak kelibat anjing hitam ni di mana-mana. Benda ni terjadi pada dia sebelum dia masuk dekat rumah yang tok guru dia nak rawat tu. Dia dah memang nampak dekat rumah orang ni, dia macam dekat dinding luar tu macam ada shadow anjing besar tau. So waktu dia tak fikir panjang, dia ingatkan mungkin efek lampu ke apa, lampu jalan ke lampu kereta ke, so macam suluh kepada anjing ni, so nampak macam sebesar rumah tu. So dia tak peduli lah, basically dia tak peduli lah. So lepas dah habis rawatan ke apa benda entahlah apa yang diorang buat tu, bila start daripada kejadian tu, dia sering nampak kelibat bayang-bayang anjing hitam tu di mana-mana saja dia pergi. Bukan sekadar melihat kelibat bayang-bayang, dia juga selalu dengar bunyi anjing menyalak dekat telinga dia. Sampai tahap gangguan ni teruk sangat, benda ni ikut dia, sampai dia boleh rasa macam anjing tu bernafas dekat telinga dia. Dia boleh rasa hangat nafas anjing menyalak tu. Kadang bunyi anjing seko, kadang bunyi anjing berekor-ekor. Dan gitulah hidup dia hari-hari ya. Boleh terasa nafas anjing menyalak di telinga dia. Pengalaman ke-6. Waktu ni diorang buat rawatan di sebuah perkampungan terpencil di Perlis, negeri Perlis. Dia kata memang biasa kalau tok guru dia nak buat upacara apa-apa memang akan bakar kemenyan. Tapi kali ni bagi dia, the minute kemenyan tu dibakar, dia bau hanyir darah. Bukan bau asap yang wangi. Bagi dia bau kemenyan adalah bau wangi. Tetapi kali ini bau hanyir darah menusuk ke dalam hidung dia. Sepanjang rawatan dia hanya boleh taste darah setiap kali dia cuba ambil nafas dan juga menelan aliu. Memang bau dan rasa darah tu pekat sangat. Rasa tu melekat dekat dia lebih kurang seminggu 2 macam tu lah. Namun apa yang dirawat, siapa yang dirawat, dia tak kongsi dengan kita. Pengalaman ke-7. Masih di Perlis.
Tapi di rumah lain, di waktu lain, cuma di negeri yang sama. Pesakit ini dirasuk. Dan apabila Tok Guru dia mula membacakan ayat-ayat yang selalu Tok Guru dia baca, pesakit ini mula meracau. Mula meracau dalam bahasa Siam. Dan sambil meracau, sambil memandang ke arah dia. Dia tak faham sangat. Tapi dia boleh tangkap sikit-sikit. Tak tahu kenapa, dia boleh tangkap sikit-sikit. Benda tu cakap, kau akan mati kalau kau bunuh aku. Dia pelik. Satu, sebab macam mana dia boleh faham. Satu lagi, siapa datang nak bunuh-bunuh ni? Kita cuma nak menghalau. Tak ada siapa nak bunuh siapa. Tiba-tiba badan dia rasa sakit-sakit. So dekat situ juga dia nampak dekat baju dia. Mungkin dia pakai baju putih atau baju warna cerah sebab dia orang nampak darah-darah mula keluar. Bila dia buka baju dia, nampak badan dia macam dah dicakar-cakar kuku binatang buas lah. Tak tahu lah gimau ke apa ke kan. Tapi memang badan dia penuh cakar-cakar binatang. Sangat banyak cakaran, berdarah-darah badan dia. Tiba-tiba ni dia pun mulalah nak pitam. Dia tak berapa nak ingat apa jadi dekat pesakit tu. Tapi yang dia ingat, dia macam Tok Guru dia tak bawa pergi hospital pun. Tok Guru dia bawa dia pergi sebuah gua. Dekat gua tu dia diberi makan berteh beras dengan ada air lah, mungkin air jampian Tok Guru dia. Lepas tu yang dia ingat macam dia disiram lah dengan sesuatu air yang sejuk. Tak tahulah air kiranya air daripada gua tu ke atau air apa ke, dia tak pasti. Yang dia tahu dia memang lemah, lemau, penat. Dan seingat dia lah, masa dalam dia tak pasti nak tidur ke atau dia pengsan ke, dia dengar macam bunyi titisan-titisan air, could be daripada gua tu, dengan bau ubat-ubat herba yang sangat kuat. Tapi dia tak makan ubat apa-apa pun. In fact, air yang Tok Guru disuruh minum tak rasa pun macam herba. But ada macam bau herba yang sangat kuat lah. Gua tu sunyi. Sebab tu dia dengar air menitis sampailah dia tertidur atau terpengsan. Pengalaman ke-8. Dia ni, waktu ni ikut Tok Guru dia pergi Singapura. Ada orang ni panggil untuk buat cleansing rumah. Owner cakap sebelum atuk dia, arwah atuk dia meninggal, atuk dia pernah pesan, jangan ada sesiapa duduk dah dalam rumah ni. Mungkin keadaan ekonomi ke apa, dia tak pastilah. Tapi kiranya waris masih decide nak duduk situ. But because atuk tu pernah pesan jangan duduk situ, sebab itulah waris ni panggil Tok Guru dia untuk cleanse rumah ni. Masa dia sampai tu, keadaan dia rasa macam tegang tau. Bila dia masuk, dia rasa macam vibe kat sini tak relax, dia kata. Ini adalah rumah flat tau, dia kata. Tapi dekat luar tingkap tu penuh bayang-bayang macam ada orang berdiri yang tengok daripada luar. Masalahnya tingkatnya tinggi. Siapa yang duduk tengok daripada luar ni? Ramai-ramai ni. Tapi sebab dari luar, so dia abaikan. So masa dia dengan Tok Guru dia nak start upacara tu, dia nampak ada orang duduk dekat kerusi atuk tu. It's a rocking chair. So benda tu macam duduk kat kerusi tu, macam tu. Duduk kerusi, macam kerusi orang dulu kan, rocking chair tu bergerak. Tapi muka tak nampak ni, bergerak. Dan dia perasan dekat dapur pula, pintu almari bahagian atas tu duk buka katuk dah. Dia kata waktu ni masa dia tengah tengok tu, dia tengok macam orang lain frozen, terkaku, statik. Tapi entiti ni bergerak. Kenapa dia boleh nampak benda-benda ni? So orang tu bangun daripada kerusi tu, orang tu berlari ke arah dia. Dan sekali lagi, benda ni berlari. Tak sampai dekat dia. Muka benda tu sangat ngeri. Tak ada muka, cuma ada mulut yang penuh dengan gigi-gigi tajam. Berlari ke arah dia. Dia dah takut ni. Tapi benda tu tak sampai-sampai ni. Berlari. Tok Guru dia, tuan rumah ni semua tengah kaku, statik. Sekali lagi dia dikejutkan bila Tok Guru dia tepuk belakang badan dia. Pengalaman ke-9. Ini adalah klimaks pengalaman ngeri Azhar sepanjang bergelar pembantu Tok Guru dia. Waktu ni diorang dekat Kelantan. Ada kes lelaki kena rasuk. Sesampai je mereka, diorang ni semua tengah
nak hold mamat ni sebab dia duk menjerit meracau-racau. Dalam bahasa Kelantan, dalam pada Tok Guru dia tengah baca ayat-ayat untuk merawat insan ini, mata orang tu tiba-tiba berpusing 360 ya. Warna putih sahaja. Dia tergamam. Memang dia dah biasa tengok perkara-perkara aneh, tapi akan ada momen-momen bila kau terperanjat sebab benda ni tak tercapai dari akal. So dia tengah tengok, tiba-tiba benda tu tunduk. Tak meracau, tak cakap apa, mata terpejam, tunduk. Dan keras macam tu, tunduk. Tiba-tiba bilik rawatan tu bertukar gelap. Dalam kesamaran gelap, dia nampak mamat yang sedang dirawat tu, yang tadi tunduk tu, slowly angkat wajah dia. Dan badan dia berasap-rasap. Dan dia duk mengeliat macam tu. Setiap kali benda berasap, dia macam mengeliat. Bila dia tengok mamat yang sedang badan berasap-rasap tu adalah dia. Yang tadi tu, mamat yang tunduk tu dah bukan mamat tu. Muka orang tu adalah muka dia. Dan yang merawat dia tu bukan Tok Guru dia dah. Yang dia nampak ni ada seorang paderi, orang putih, tengah merenjis holy water dan membaca bait-bait dalam bahasa Latin. Dia memang menggigil, terperanjat, ni apa ni? Dan dalam pada masa ketika dia nak proses apa yang tengah berlaku ni, dua-dua makhluk yang depan dia ni, paderi dan juga orang yang sedang dirawat ni, pusing menghadap dia. Dan dia orang mula membaca ayat-ayat dalam bahasa Latin. Paderi tu tadi yang duk merenjis dekat mamat tu yang menyerupai dia holy water tu, renjis ke arah dia holy water tu. Tahu-tahu dia tersedar, dia dah dalam backseat kereta dah. Kereta Tok Guru dia. Bila dia tersedar, Tok Guru dia kata tadi dia pingsan masa Tok Guru dia tengah merawat orang. Dan badan dia basah. Dia tak tahu basah tu sebab peluh atau basah tu sebab tadi ada priest tu renjis holy water dekat dia. Pengalaman ke-10. Kami merawat dalam sebuah rumah papan, kata dia. So rumah kampung. Kita tak tahu kat mana lah. Dalam rumah kampung. Dia kata dalam sesi rawatan tu, tiba-tiba ada bunyi ketukan datang daripada bawah. So daripada bawah rumah lah. Dia orang ketuk. Dari pelbagai arah ketuk. Lepas tu bila dia orang bergerak, bunyi tu ikut dia orang pergi mana-mana. Bila dia intai, macam yelah rumah papan ni kan, kadang-kadang ada lubang-lubang kat bawah tu, boleh intai. Tak ada apa-apa tau. Tapi sepanjang Tok Guru di tengah merawat tu, bunyi tu ikut. Sampailah Tok Guru dia tikam tiang seri rumah tu. Masa Tok Guru dia tikam tiang seri rumah tu, bertebaranlah tangan-tangan hitam, beratus-ratus, beribu-ribu tangan hitam keluar daripada tiang seri itu. Tapi yang peliknya, tangan-tangan hitam ni semua keluar daripada rumah itu melalui tingkap atau ruang-ruang, lubang-lubang sekitar dinding. Tak ada satu pun keluar ikut pintu utama rumah tu, walaupun pintu tu terbuka. Pengalaman ke-11. Waktu ni dekat hospital di sekitar Kuala Lumpur. Hospital mana dia kata biarlah rahsia. Pesakit ni doktor pun tak tahu sakit apa. So doktor dah advise waris untuk panggil lah family ke apa jumpa, because kita tak tahu dia sakit apa. But dia tenat sangat ni. However, dah sebulan tak pergi-pergi. Waris panggil lah Tok Guru dia untuk datang tengok kan dia orang punya bapa ni lah. So masa dia sampai, patient ni tengah menangis. Tapi bila dia amati suara tangisan tu macam ada dua suara. Suara lelaki pesakit dan juga ada suara wanita. Baru dia perasan dekat bahu pakcik tu ada satu rambut panjang sampai jatuh daripada katil hospital tu. Begitu panjang, begitu kusut dan kasar-kasar. Rambut tu panjang sangat. Dalam pada dia tengok rambut tu, ada satu lagi entiti bertinggi dekat katil hospital tu, sedang ketawa mengilai. Azhar tak nampak muka dia, hanya dengar suara. Wajah dia tak ada. Rambut dia panjang. Tapi yang ni tak jatuh
ke bawah lantai, lebih kepada kusut masai. Dekat meja nurse kat luar tadi pun ramai yang bertinggi. Dia Azhar tak tahu yang mengganggu pasien ni adalah yang berkeliaran ni, yang liar ni ke, atau ada kena-mengena secara peribadi dengan pesakit sendiri, tak pasti. Tapi dalam pada dia tengah nak fikir ni entiti apa, ni entiti siapa, dua-dua entiti bangun dari posisi mereka dan berdiri tepat depan muka dia. Tak bunyi, tak bercakap, tak bergerak, berdiri saja di depan muka Azhar. Pengalaman ke-12. Perkara ni dia kata selalu terjadi dekat dia. Kalau tok guru dia kena rawat budak-budak, bila tok guru dia start je nak rawat kanak-kanak, mesti dia akan termasuk alam lain di mana budak-budak ni akan datang dekat dengan dia untuk bisikkan kata-kata tu. Tolong aku Azhar, tolong aku, tolong. Tapi yang berbisik tu bukan suara budak, tapi suara arwah mak dia. Pengalaman ke-13. Ada kala dia diganggu dalam sesi rawatan di mana dia akan nampak benda yang lain daripada orang lain. Benda yang selalu berlaku adalah bila tok guru dia bawa air jampi. Bila tok guru dia bawa air jampi dan paskan pada dia untuk diberi minum atau direnjis kepada pesakit, banyak kali apa yang dia nampak tu, air yang jernih yang dibaca ayat-ayat tu akan bertukar jadi darah dan berbau hanyir. Tapi bila dia suruh orang lain tengok, tak ada apa pun, elok je. Dia tak faham, tapi itulah yang selalu sering berlaku lah. Bukan setiap kali, tapi acap kali air jampi tok guru dia bertukar menjadi darah hanyir bila dia pegang. Kejadian ke-14. Satu lagi kejadian hospital, tapi kali ni hospital swasta. Pesakit ni dah lama hidup dengan bantuan pernafasan lah. Kalau cabut, mati. Cuma pernah cabut tapi tak mati-mati. Macam itulah keadaannya. Masa tok guru dia memulai upacara membaca ayat-ayat, katil hospital tu tiba-tiba terapung. Wah! Katil tu jatuh. Tapi pesakit masih terapung. Tok guru dia continue dengan segala ayat jampi yang dia baca. Pesakit masih terapung. Waris yang kat dalam bilik hospital tu dah berpeluk sesama sendiri, dah takut. Slowly badan yang terapung tadi tu berputar, ibarat roda berputar. Dia memang tak tahu nak react macam mana. Wah! Pesakit tu jatuh. Pesakit tu bangkit, pandang ke arah Azhar. Betul kau nak aku mati? Azhar belum sempat jawab apa-apa, pesakit tu baring, meninggal. Pengalaman terakhir yang ke-15. Sedang dalam rawatan untuk membantu mangsa kerasukan, badan Azhar tiba-tiba rasa panas. Badan dia tiba-tiba rasa panas. Pandangan dia jadi gelap, dia tak nampak apa. Padahal dia tak tutup mata ni. Dia dengar suara dia dengar diri dia bercakap dan dia tak faham pun apa dia cakap. Tapi sebenarnya bukan dia. Dia macam seolah-olah ada benda lain yang tengah kontrol diri dia ni. Makin kuat tok guru dia baca, makin kuat benda tu pula melawan dalam bahasa yang dia sendiri tak faham. Yang dia tahu, benda tu cakap meracau dan juga mengilai sekuat-kuatnya sampai dia tersedar diri dia tengah mengilai dan semua orang tengah pandang dia. Semua orang tu bermaksud keluarga yang ada dalam rumah tu dan juga tok guru dia. Dan mereka semua berwajah pucat. Dia berhenti mengilai sebab dia dah macam sedar. Tapi yang memandang dia ni bukan sekadar pucat sebab takut, tapi semuanya pucat sebab mereka adalah mayat. Azhar macam nak baru nak cakap yang lain semua serentak ketawa mengilai ke arah dia.
Dan dari situ dia tahu dia masih dalam dunia yang tak pasti. Dia pejam mata, baca apa-apa yang patut supaya dia keluar daripada alam lain ni. Tahu-tahu dia terjaga dekat tengah-tengah rumah tu terbaring. Dan semua orang mengelilingi dia. Tapi kali ni dia tengok semua orang muka normal dan semua orang gelisah. Tok Guru dia, kau dah bangun? Baru dia rasa macam okey, aku dah kembali ke dunia aku. Lepas dah bertahun-tahun ikut Tok Guru dia ni membuat rawatan bagai ni, dia nampak satu pattern. Di mana setiap kali dia ikut, dia akan pingsan lah, dia akan kena rasuk jugalah, dia akan nampak benda yang pelik-pelik lah. So it turns out Tok Guru dia adalah scammer. Tok Guru dia adalah scammer. Apa yang Tok Guru dia buat adalah membaca mantra yang tak apa-apa, membuat trik entah apa-apa. Tapi sebenarnya yang berlawan dengan entiti ni adalah dia. Dia secara tanpa dia sedar, secara paksa rela telah menggunakan tenaga batin dia untuk berlawan. Sebab dia adalah rupanya keturunan Bomoh Siam. Darah Bomoh, ilmu-ilmu Siam ni rupanya pernah diturunkan kepada dia oleh seluruh keturunan dia orang lah. Mungkin dia tak sedar, mungkin apa yang mak atau bapa dia baca-baca kat dia orang waktu kecil ke apa ke dah ada dekat dia. So automatik bila Tok Guru dia start baca mantra ke apa, benda ni yang keluar. Dia yang sebenarnya tengah bertarung dengan entiti-entiti yang merasuk, yang mengganggu rumah, apa tu semua dia. Sebab tu it turns out dia selalu pengsan. Sebab dia dah guna energi dia banyak. Sebab tu dia selalu ada pengalaman dia yang tiba-tiba terasuk, dia yang tiba-tiba termasuk dekat dunia lain. Sebab itulah setiap kali pengalaman dia ni balik-balik pingsan. Dan sebab itulah setiap kali dia berjumpa dengan entiti-entiti ni, diorang nak dia mati, diorang nak musnahkan dia, diorang ikut dia sampai kesudah kan, sampai pergi cerating pun ada semua. Sebab it turns out memang dialah sebenarnya yang tengah bertarung dengan diorang. Dan apa-apa yang berlaku bila ada orang kena rasuk ke apa, bukan Tok Bomoh dia yang pulihkan, keluarkan jin tu daripada badan budak tu. Tak, jin tu yang keluar sendiri ikut dia. Sebab dia dah cabar jin tu nak fight. Faham tak keadaan dia? Walaupun dia dah berhenti dah ikut dia punya Tok Guru tu, benda-benda ni still kacau dia. Masih dengar budak menangis, dia masih nampak kelibat anjing hitam ni apa semua. Sebab benda-benda ni dah anggap dia ancaman. So, itu sahaja kisah yang I ada untuk kongsi dengan kalian tentang Azhar, pembantu Tok Bomoh. Azhar kata dia dah buat plan dengan family dia yang belah-belah Thailand. Dia nak mengkaji lah apa yang ada dalam diri dia dan juga cara-cara untuk dia, tak tahu activate ke deactivate ke chakra yang dah dibuka ni. Dia kata dia bukan tak nak jumpa mana-mana perawat tradisional, tapi sebab dia dah trauma dengan Tok Guru dia yang scam orang, menggunakan nama agama, menggunakan nama Melayu untuk tolong sesama Melayu. Katanya padahal kau scam orang, kau claim aku boleh buang ni, padahal kau gunakan aku. So yang bagai nak erak kena attack dengan hantu sekarang aku. Kau seronok hidup dapat duit. Dia bagi pesanan dekat orang-orang di luar sana, jangan percaya 100% kalau ada orang cakap dia boleh buang hantu tapi dia minta duit. So itu pesanan dia. Tapi pesanan saya pula macam ni lah, kalau you betul juga apa dia cakap, kita tak boleh sangkal pengalaman dia. Apa yang dia cakap tu valid. Cuma jika anda memerlukan rawatan tradisional, mungkin you ada family members yang sakit teruk tapi hospital tak dapat detect sakit apa, you boleh pergi cari ustaz-ustaz yang di saluran yang betul. Dia macam jangan cari kat FB entah mana-mana. Kena tanya, kena rajin bertanya, research, siasat orang sebelum kita masukkan orang tu dalam keluarga kita untuk bantu kita. Tapi rupanya dia tak bantu pun. Dia guna jampi, dia guna hantu, dia guna orang lain ni yang punya yang ada sixth sense ke apa ni. Kita kena research dulu. Kadang tak semua pusat rawatan Darul Shifa ni betul-betul legit. Ada yang menyamar, ada yang scammer. Kita kena siasat betul-betul sebelum kita panggil untuk bantu kita. Sebab takut kita tak dirawat tapi bawa lebih mudarat. Sampai sini sajalah kisah kita. Jika anda juga ada kisah seram yang lebih kurang sama atau ada kisah seram lain yang anda ingin kongsi, jangan lupa email ke alamat yang tertera di bawah ini. Dan jangan lupa sertai sesi live saya dalam minggu ini juga. Nanti saya akan update di
post community hari dan waktunya, di mana saya akan bercerita 3 kisah yang dihantar oleh orang-orang berlainan dan kita rangkumkan dalam satu topik, iaitu Siri bercinta dengan jin. Okay, sehingga kita bertemu lagi lah in the next video. Okay, bye. Assalamualaikum.